Kematian ini adalah peringatan ya. Kita memang sentiasa lupa. Kita campur kawan-kawan, minum teh tarik, makan-makan, tu kita lupakan kematian. Memang itulah lumrah. Para sahabat pun cakap dengan Nabi, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ni kalau dengar kuliah kau, kami ingat mati. Tapi bila keluar, dah lupa dah kematian. Nabi kata itu lumrah. Tapi sering ingat mengingatkan. Itu je. Ingat mengingatkan. Jadi itulah. Bila dah saat kematian tu, dah Allah panggil kita, semua jadi terberhenti dah, tuan-tuan. Semua tak boleh buat apa-apa dah. Kita macam berada dalam mimpi. Kenapa tangan aku tak boleh bergerak? Kenapa ni tak boleh bercakap? Tapi orang kita boleh nampak lagi. Itulah digambarkan dalam beberapa hadis dan sebagainya. Memang tak boleh nak kata, kejaplah dulu, aku tak sidi lagi ni. Aku tak sempat lagi gadik kuliah. Baru belajar nombor 69 baru. Aku tak habis lagi belajar, kan? Belajar bahasa Al-Quran kan. Dah. I'm sorry. Malaikat kata I'm sorry. Ma'alish orang kata. Kan? Masa tu kita dah, apa yang kita ingat masa tu? Dosa-dosa kita. Besok terpapar, tak ada dah lagi. Tak adalah nanya, tolong padam, tolong delete, tolong tak ada. Terpapar satu persatu. Oh ni kau buat dosa tu satu-satu. Masa tu tak tergambar, tuan-tuan. Nak malunya sebab semua orang tengok. Sekarang kita boleh sorok. Kan? Kita simpan dalam kita punya ni drive kan. Masa tu semua orang tengok, tuan-tuan. Hari ni lah, kalau katalah contohnya di mahkamah kan, tiba-tiba lah ramai-ramai orang tengok mahkamah. Nampak gambar kita tengah ambil rasuah. Nak letak mana, tuan-tuan? Kita nafikan, mana saya ambil rasuah? Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba terpapar kat situ. Nak tepuk dahi macam mana, tuan-tuan? Kita paling dahsyat ketika dunia ni, muka akan jadi merah lah. Paling dahsyat lah. Tetapi dekat akhirat besok, tuan-tuan perempuan, pipi kita akan cair, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Punya malu, berjuta, berbilion orang tengok dosa kita tu, yang dulu kita nafikan. Baik, tuan-tuan. Layan dah ambil tu kan. Na'udzubillah. Yang memberi, yang mengambil rasuah dan sebagainya. Tak kisahlah. Apa-apa je dosa yang kita buat tu, kalau boleh minta maaf dengan orang tu, pulangkan balik. Tak tahu macam mana, ambil, ingat tak duit yang kita ambil rasuah dulu? Kata contohlah 2,000. Ambil 2,000 tu bagi Baitul Mal je. Kalau tanya pendapat Baitul Mal, boleh tak bagi kat surau kan sebagainya? Secara senyap-senyap, janganlah riak pula dah. Ni dulu duit rasuah aku ni, aku nak sedekah kat surau An-Nur. Supaya besar cahaya. Tak, kalau kata, okey terpulang pada tuan, buat senyap, itu dia, ya Allah ampunkanlah. Kita pun dah tak ingat lah. Nak pulang macam mana kan? Ni kan. Jadi masa tu keluar dah kata-kata dah. Anggota dia yang bercakap, kan? Masa tu air mata dah tak mengalir dah. Dah tak mampu mengalir, bukan tak mengalir, dah tak mampu nak mengalir dah. Masa tu memang kita haraplah redha Allah lah. Memang yang kita akan minta peluang untuk hidup. Nak bersedekah. Sebab nak semayang tak sempat dah, nak puasa tak sempat dah. Kan? Semayang pun lambat dah. Asyik lambat. Yang puasa hari tu pun tak ganti-ganti. 2-3 tahun dah tak ganti-ganti kan. Kita ni memang nak bersedekah, sebab sedekah tu paling cepat. Tapi dah terlambat juga nak minta sedekah. Yang kita biasa baca kan, kadang-kadang Haji Razak pun biasa baca surah tu, surah Al-Munafiqun ayat 10. Memang kita nak khawatir sangat dengan malaikat. Cik malaikat, macam nak, tak tahulah malaikat ni cik ke puan, tak tahulah kan. Cik malaikat, saya nak hidup sekejap je lah. Nak buat apa? Malaikat kata, nak bersedekah. Memang itulah gambaran nak bersedekah sangat-sangat. Fa'as-saddaqa dalam surah tu ada sabdu tu, memang nak bersedekah sangat-sangat. Bukan nak sedekah main-main, bukan nak sedekah singgit-singgit ni, kan? Bukan. Memang nak bersedekah betul-betul, kan? Okey, yang kita takut tu ialah berpuluh tahun dah Allah bagi kita masa, kan? 60, 70, 80, kan? Hidupkanlah masa tu dengan solat berjemaah. Bukan lama nak pun. Kuliah, hadirlah. Istiqamah lah. Kita tak perasan kalau istiqamah ni hari-hari kita datang kuliah maghrib, kuliah subuh. Kita dah kata tak rasa apalah. Lepas tu, lepas habis sarapan, lepas tu buatlah kerja masing-masing. Tak ada masalah nak pergi ziarah orang ke, nak pergi hantar anak ke, nak pergi apa ke. Tak apa. Tapi keutamaannya kepada solat berjemaah dan juga kuliah. Majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni memang Allah ampunkan dosa ni. Lebih baik daripada, ialah bukan kata baca Quran tu tak baik. Tetapi kategori dia punya piawaiannya, majlis ilmu ni lebih. Orang keluar daripada majlis ilmu, daripada muka dia hitam dengan dosa, keluar dengan muka berseri-seri. Doa dia pasti makbul, insya-Allah. Jadi kita korbankan apa yang masa, ialah bersempena dengan ibadah korban ni, korbankan harta dan hatta nyawa sekali.
Jangan duk sibuk nak sembelih lembu kurban kan. Kena tendang dia lembu dan sebagainya kan. Kita lupa pula pengorbanan rakyat Gaza. Dan juga pengorbanan tadilah pasukan keselamatan kita dan sebagainya. Harta dan nyawa. Jadi teruskan kita mantapkan, sebarkan ilmu. Ajak lagi kawan-kawan kita. Saya dah pesan banyak kali dah. Seorang ajak seorang jadilah. Kita ada 100 lebih lah hari ni kan. 2 minggu lagi katalah. Ataupun kuliah-kuliah yang lain kita ajak juga seorang kawan. Dah 200, 300, 400. Dan itulah bekalan kita ke akhirat esok. Mana datang pahala ni? Ini yang kau ajak aku dulu. Kan? Aku terus istiqamah. Kan tak perasan tu. Kita tak perasan kadang-kadang. Ajak-ajak mengajak ni. Kan? Kita teruskan. Masuk dalam WhatsApp group. Apa-apa kuliah sekalipun. Itu je lah yang mampu. Apa lain? Nak ajak mulut kan. Takut orang kecil hati lah. Macam dia dah halim seorang. Dia lah kaki surau lah konon lah. Tak. Itu sebesalah. Jadi ajak mulut. Okey lah kalau kawan rapat. Tapi kalau yang tu boleh. Kita share-share dalam grup-grup yang lain kan. Jadi amal kita syiarkan. Jangan syiarkan terus. Dan teruskanlah dakwah kita kan. Jadi tak ada alasan tak sempat. Sebab Allah dah bagi masa dah ni. Kan? Tak ada sempat. Tak sempat lah. Sibuk sangat kan. Satu hari dah 10 mesyuarat. Boleh bayangkan kan. Tengah mesyuarat ni boleh pergi mesyuarat sebelah lagi kan. Tinggalkan tu. Saya ingat lagi bahawa saya dulu. Yakut ganti sekejap. Saya nak ada mesyuarat lagi sebelah. Lepas tu dia suruh orang lain nak ganti kat sebelah tu. Dia pergi mesyuarat lain. Ilah Allah kata. Sibuk sungguh. Malaikat pun terkejar-kejar kalau nak ambil nyawa ni. Kan, boleh sempat ke ni aku nak ambil nyawa dia ni. Sekejap dia mesyuaratkan sekejap. Dia mesyuarat je ni kan. Punyalah sibuk je kan. Sampai mati pun tak sempat lah katakan. Okay. Masa tu lidah dah keluh kan. Janji apa dulu tak tertunai dan sebagainya. Jawablah. Itu kan. Saksi tu. Ya Allah. Tebalnya muka tak tahu masa tu kan. Jadi makhluk menjadi saksi. Masa tu betul-betul ya Allah. Dia memang betul. Kan. Makhluk-makhluk yang lain. Kipas ke, kapet ke, apa pun kan. Betul-betul ya Allah. Saya dengar dulu. Dia tipu macam ni. Tak payah nak keluar balik video-video lama, tak payah. Memang confirm dah. Semua menjadi saksi. Jadi boleh tahan ke tuan-tuan perempuan beribu tahun dia meniti sirat. Meniti sirat je beribu-ribu tahun. Jumlah tu tak usah kira lah. Sehari pun, seminit pun tak sanggup, sesaat pun tak sanggup. Api menjelang-julang kan. Beribu tahun pula di padang mahsyar pula lagi. Kan. Di padang mahsyar pula lagi kan. Jadi tak boleh gambar lah tuan-tuan. Kita menunggu nak naik bas pun, nak naik kata bang ke menunggu marah pun. Lambat betul lah. Beratur panjang sikit je pun dah marah kan. Mana JK surau makanan ni kan. Orang ni dia nak apa benda ni. Bau sekejap tu dia dah marah. Kan. Dah merah muka. Tapi apa yang kita harapkan ke akhirat esok? Kita tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan. Syafaat Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyakkanlah selawat. Terutamanya hari Jumaat kan. Tapi bukan tak Jumaat tak selawat. Itu pandangan kita lah kan. Tak Jumaat apa nak selawat? Bukan. Selawat tu lebihkanlah pada hari Jumaat. Tapi hari lain selawat juga. Itu jelah syafaat. Sebab Rasulullah akan lihat kita kenal kita daripada air wuduk kita tu. Daripada muka kita an-nur tu tadi. Nampak tu umat aku. Kalau kita nak cari, tak jumpa tuan-tuan. Kita tak tahu berapa trilion. Tak tahu apa lagi lepas trilion. Quadrillion ke kan, zillion ke apa benda tu. Umat daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Haji Adam sekarang kan. Kita tak tahu berapa orang umat kan. Jadi itulah syafaat yang kita tunggulah. Lama Ustaz cerita pasal ni, nyanyi belum lagi. Kan? Okey, kejalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya adalah Penghujung Rindu lah, insya-Allah. Bila ilahi mengambil nyawa pulang, segala terhenti, tak mampu dihalang. Bila ilahi memapar dosa nesta, tiada tergambar keluh kata-kata. Dapatkah aku keampunan dengan air mata, tanda redha menerima setelah sekian lama. Peluang hidup semasa di dunia, berpuluh tahun diberi masa,
solat jemaah hadir kuliah. Kerana Allah ku sanggup korbankan harta dan nyawa. Mantapkan iman, ilmu disebar, martabatkan Islam, amal disyiar. Teruskanlah dakwah kita. Tiada alasan tak sempat lagi, tiada lidah memutar janji. Semua makhluk di akhirat nanti menjadi saksi. Beribu tahun meniti sirat, beribu tahun di padang mahsyar. Harap syafaat Nabi yang ditunggu. Harap syafaat Nabi yang ditunggu. Sallu ala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Minta maaf tuan-tuan, segak sikit. Sebenarnya saya out station seminggu ni. Keluar negara. Cuaca berubah sebenarnya. Malam tadi pukul 12 baru sampai rumah sebenarnya. Tapi sebab kuliah ni, ya Allah, saya tak nak hampakan. Kan? Tak nak hampakan, tapi tak apalah. Yang saya tak nak hampakan adalah lirik tu tadi. Lirik tu tadi, nanti kita masuklah dalam recording tu baru sedap sikit bunyi dengan muzik kan. Tapi apa yang penting, saya sampaikan lirik tu kan, insya-Allah kita bermanfaat kepada kita lah, di dunia dan juga di akhirat lah sambil-sambil tu kan. Itu saya tadi kalau dengar di kawan saya Mustar tadi tu menangis, takutlah menangis saja kan. Takut ya. Okey, kita ni juga suratul Ahzab, kita belajar hari ni suratul Ahzabi. Ingat mudhaf ilaih. Boleh tuan-tuan puan? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dia adalah kata sandaran ataupun possessor lah dekat Inggeris kan, ada cikgu-cikgu bahasa Inggeris kan, possessor, mudhafun ilaihi. Itu pun macam tu juga bunyi dia. Kalabul malami, u dengan i ujungnya. Suratul Ahzabi, suratul Fatihati, suratul Falaqi, suratul Ikhlasi, mudhaf ilaih. Suratul Ahzabi. Ahzami adalah di perkataan kumpulan-kumpulan lah. Azimul Ahzab kan, kita dalam kunut nazilah tu pun ada perkataan Ahzab tu kan. Okey, inna apa biasa inna ni apa? Inna ni sungguh. Ma tu hanyalah Inna ni sungguh-sungguh bukan cubaan. Allah nak cerita ni sebab Allah biasa dalam banyak kita dengar kan inna, kenapa